Okay, ada yang tanya kat saya dalam komen kan, macam mana nak tukar lampu kat tepi ni kan? Okay, senang aja. Kita ada dua cara sebenarnya. Okay, satu, kita hold button tengah ni. Okay, pergi kepada setting and kita scroll bawah sampai korang akan jumpa perkataan atmosphere. This one. So dekat sini korang pergi kepada, korang boleh tukar. Ada multi color lah, boleh off, ada red, ada orange, ada yellow, ada green and cyan and so on lah. Kita lebih daripada 8 warna yang kita boleh tukar. And kalau korang nak cara lagi simple, okay, korang keluar balik and korang just hold button kanan and kita boleh tukar lampu juga. Senang kan? So, kalau korang nak tahu lebih banyak information pasal OBD kita, just masuk dalam live pagi dengan petang setiap hari, Isnin sampai Sabtu. Okay, saya tunggu anda kat sana. Bye.